depan tu. Memang dia slow sorang-sorang dia. Tentatif ni hang memang confident lah kita boleh sampai Queens Bay dengan apa yang hang susun kan. Maksudnya hang dah tahu lah flow lepas kita turun bas tu, turun train tu, kita nak pergi mana lepas tu. Aku percaya kat hang sepenuhnya. Hang kena gaya aku Later. Oh, ada juga orang. Kau nak pergi Butterworth? 2 orang. Oh, sana dah. Oh. Hei, macam mana? Oh, tab ni terus lah. Oh, maksudnya tab 2 kali lah. Dah 2 orang. Tapi kat seorang. Kau ada duduk masuk dah. Ni valid token. Tak boleh pun. Boleh. Ni pun dia tak ada skrin platform mana nak tunjuk. Kalau kat goreng kena sembarang. Kalau aku naik hari tu kat sini tak sebarang. Baik yang tanya orang. Aku setiap kali bila kita keluar macam ni kan, mesti tidur aku tak cukup tu. Pukul 3 mangkit pukul esok tadi 5.30. Aku harap dapat seat lah kali ni. Bukan macam pergi Raja pagi-pagi tu. Anggaran kita nak sampai betul-betul melangkah kaki masuk Queens Bay kan. Pukul 11 tu. 11. Keputaraan platform maupun aksi tiba berdiri di belakang barisan kuning. Aku harap dapat seat lah kali ni. Bagi ada Sultan Abdul Halim. Sultan Abdul Halim ni bukannya airport Kuala Batas tak? Kalau start memang kena turun dengan lift kot. Tak boleh turun manual lah dengan tangga. Kena burn kalori lebih. Bukan ni Touch and Go. Tak boleh pun. Touch and Go tak boleh. Okey, terima kasih. Macam mana dia buat boleh tadi kat tempat sama aku tak boleh buat. Kita nak pergi terus ke? Ke macam mana? Oh tu schedule pukul 10. Tak lama dah ke? 10 minit. Lagi nak kena touch and go lagi sekali lah. Kau tak payah pun. Kena lagi lah.
kursi tepi tingkap ni. Pun ikut lah. Janji tepi tingkap lah. Jauhnya ferry sini. Oh. Lah aku naik ferry ni. Mak kita naik sekali dengan kereta pun semua. Ferry tu lah aku naik. Standby tak singgul lagi ke? Ni terminal bas Georgetown. Oh, depan ni ya. InsyaAllah road untuk ke ni Queens Bay tu dekat kawasan mana? Bas tu ada kod dia. Ada kod kita nak pergi ni. Set je ni tapi aku pun tak tahu macam mana. Memang bergantung kat hang ni. Tak membantu gila aku ni. Tarakan. No, dalam bas tu pun. Aku tak tahu macam mana. Tapi member aku tiba-tiba suruh naik bas ni. Aku ikut je lah. Betul lah bas ni pergi Queens Bay. Tapi nak opek nak bas ni. Bosak juga lah bas ni pun. Pada belakang. Panas. Kena buka sweater kot. Macam nak hantar yang bas ni pergi Queens Bay. Dekat mall pun ada stesen bas kan? Ini bukan ni? Ini bukan? Ni bas abang bukan? So tak boleh turun. Oh, yalah ni lah Queens Bay. Ni lah jalan kono-kono tadi. Sakit kepala-kepala aku. Tanah ke mana? Situ. Pening mata dia aku naik bas. Sebab tanah ni lawa. Kalau tanah ni kotor, muntah dah aku. Many minutes later. Baju ayah dah beli tapi dia tak bagi plastik. Kita sumbat dalam beg ni. Beg bawa beg ni.
Dadan lah. Cepat sangat hang pi pun.